Kebanyakan daripada kita mempunyai pemahaman yang agak baik tentang peristiwa-peristiwa utama yang dicatatkan dalam buku sejarah kita. Tetapi terdapat beberapa peristiwa sejarah yang lebih kabur dan nampaknya tiada penjelasan yang logik. Diharapkan, dengan peredaran masa dan lebih banyak penyelidikan dijalankan, kita akan mengetahui lebih lanjut tentang kes-kes ini dan akhirnya beberapa jawapan akan ditemui. Nombor 20. Tidak dinafikan bahawa Maud Crawford ialah seorang wanita yang luar biasa. Beliau membesar pada tahun 1920-an ketika wanita tidak diberikan hak yang sama seperti hari ini dan kebanyakan mereka berkahwin lalu menjaga rumah serta keperluan suami mereka. Tetapi Maud bertindak di luar kebiasaan. Beliau menamatkan sekolah menengah sebagai pelajar terbaik dan kemudian menjadi pemegang markah tertinggi dalam peperiksaan guaman walaupun beliau tidak pernah belajar undang-undang. Pada tahun 1927, beliau menjadi peguam wanita pertama di Camden, Texas dan akhirnya menjadi ahli Majlis Bandar Wanita yang pertama. Beliau pernah berkhidmat sebagai presiden beberapa organisasi dan telah dipilih sebagai wanita terbaik tahun itu di bandar tersebut pada tahun 1954. 3 tahun kemudian, beliau menjadi subjek kepada satu misteri yang membingungkan yang masih belum dapat diselesaikan walaupun dengan usaha terbaik daripada semua yang mengenalinya untuk mengetahui apa yang telah berlaku kepadanya. Diketahui bahawa pada masa itu, beliau dan suaminya Clyde telah menyewakan beberapa bilik di rumah besar mereka kepada 4 penyewa wanita dan pada 2 Mac 1957, tiada seorang pun daripada penyewa tersebut berada di rumah. Maud berada di rumah seorang diri, sesuatu yang jarang berlaku kerana keempat-empat penyewanya telah pulang ke rumah masing-masing untuk hujung minggu. Sepupunya, Martha, kemudiannya melaporkan bahawa dia dan Maud telah bercakap di telefon sekitar jam 8.30 malam itu. Dia menambah bahawa dia dan suaminya sepatutnya melawat Maud pada malam itu, tetapi mereka terpaksa membatalkannya kerana mereka memutuskan untuk bermalam di rumah seorang kawan dan hanya akan tiba di rumah Maud pada keesokan harinya. Walaupun Maud agak kecewa kerana Martha tidak akan datang malam itu, dia sama sekali tidak marah dengan perubahan rancangan tersebut. Dan menurut Martha, dia berada dalam mood yang baik ketika perbualan mereka berakhir. Apabila Clyde tiba di rumah, selepas menghabiskan malam itu dengan minum dan menonton filem, dia mendapati Maud tidak berada di situ. Semua barang miliknya masih ada di dalam rumah dan tiada tanda-tanda bahawa sesuatu yang buruk telah berlaku, tetapi dia tetap tidak dapat menemui Maud. Selepas dia dilaporkan hilang, polis menyatakan bahawa mereka tidak percaya dia pergi secara sukarela kerana dia telah mengatur satu perjumpaan minum teh untuk kira-kira 30 wanita kemudian pada minggu itu dan tidak mempunyai sebarang sebab untuk menghilangkan diri. Untuk seketika, Clyde dianggap sebagai suspek kerana mereka tidak begitu rapat seperti pasangan biasa. Tetapi kerana Maud adalah pencari nafkah utama dalam rumah itu, didapati dia tidak mempunyai motif untuk mencederakannya dan dia dibebaskan daripada sebarang syak wasangka. Kemudian disyaki bahawa seseorang yang mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang bertanggungjawab, tetapi tiada bukti yang menyokong teori ini pernah ditemui. Akhirnya diputuskan bahawa kehilangan Maud memang berpunca daripada perbuatan jenayah, tetapi tiada sesiapa pun yang dikenal pasti sebagai pelaku dan kesnya tidak pernah diselesaikan. Sesiapa yang mempunyai maklumat baru mengenai kesnya harus menghubungi Jabatan Polis Camden di talian 87-083-65755. Nombor kes Maud ialah MP50978. Nombor 19. Sepanjang berabad-abad, ahli arkeologi telah menemui beberapa artifak menakjubkan yang nampaknya tiada penjelasan. Ada yang ditemui di tempat-tempat yang paling tidak dijangka di mana ia tidak sepatutnya berada, manakala yang lain pula dihasilkan oleh orang yang kita tidak pernah dengar sebelum ini. Ada yang dikatakan mengandungi sumpahan dan ada juga yang memaparkan haiwan serta objek yang kita tidak dapat kenal pasti menyebabkan sesetengah orang percaya bahawa ia dicipta oleh makhluk dari dunia lain atau tamadun yang telah hilang di telan zaman. Kemudian ada juga artifak yang dikatakan sama ada berhantu atau dirasuki entiti jahat. Laporan-laporan ini biasanya diambil dengan sikap ragu-ragu, tetapi ramai pengunjung ke bahagian Mesir di Museum Manchester tetap bertegas bahawa salah satu artifak yang dipamerkan di sana mempunyai kehendak sendiri. Artifak yang dimaksudkan ialah sebuah patung pengebumian dari zaman Kerajaan Pertengahan yang dipamerkan dalam kotak kaca di muzium tersebut. Pada mulanya,
ia dianggap hanya sebagai salah satu daripada ratusan artifak Mesir purba yang telah ditemui selama bertahun-tahun. Tetapi pada suatu hari, semuanya berubah. Pada Februari 2013, kurator muzium Campbell Price sedang memimpin sekumpulan pelawat melalui bahagian Mesir apabila dia menyedari sesuatu yang pelik yang sepatutnya mustahil berlaku. Patung kecil itu, yang dipanggil Nab Senu, akan dikebumikan bersama Firaun pada zaman dahulu kerana dipercayai ia akan bertindak sebagai wadah kedua untuk roh Firaun sekiranya mumianya musnah. Perlu diingat bahawa mumia dan patung kecil itu telah didermakan kepada muzium pada tahun 1933 dan sejak itu, kedua-duanya telah disimpan secara berasingan. Pada hari yang dimaksudkan, Price terkejut apabila dia mendapati artifak itu menghadap ke arah yang salah dan dia tidak mempunyai penjelasan mengapa perkara itu berlaku. Dia bertanya kepada semua kaki tangan lain di muzium sama ada sesiapa yang telah mengalihkan artifak itu. Tetapi, tiada siapa yang melakukannya. Selain itu, hanya beberapa orang saja yang mempunyai kunci untuk kotak pameran tersebut. Tetapi, tiada siapa yang akan mengalihkan patung itu tanpa merujuk kepadanya terlebih dahulu. Dia membuka kotak pameran itu, memusingkan patung itu kembali ke kedudukan asalnya dan mengunci kotak itu sekali lagi. Keesokan harinya, patung itu menghadap ke arah yang berbeza sekali lagi dan pada hari berikutnya, ia telah bergerak sekali lagi. Dia percaya pasti ada penjelasan logik untuk perkara ini, seperti getaran yang dia dan para pelawatnya tidak dapat rasakan. Tetapi, tiada satu pun artifak lain dalam kotak yang sama bergerak langsung dan Price dibiarkan kebingungan. Oleh kerana disyaki seseorang telah mendapat akses kepada kotak pameran itu, sebuah kamera diarahkan ke arahnya dan ia akan mengambil gambar setiap minit. Apabila imej-imej itu disemak, kaki tangan muzium terkejut apabila mendapati artifak itu berpusing dengan sendirinya manakala yang lain kekal tidak bergerak langsung. Ada yang mencadangkan bahawa putaran itu mungkin disebabkan oleh geseran berbeza yang sememangnya satu penjelasan yang munasabah. Tetapi Price tetap ragu-ragu. Dia melaporkan bahawa patung kecil itu telah diletakkan dalam bekas yang sama untuk beberapa lama dan ia tidak pernah bergerak sebelum ini yang tidak akan berlaku jika geseran jenis ini menjadi puncanya. Ramai pakar telah memberi pandangan tentang teori ini, tetapi tiada siapa yang dapat menjelaskan mengapa artifak itu tiba-tiba mula berkelakuan sebegini sedangkan sebelum ini ia kekal pegun sepenuhnya. Ia masih dipamerkan hari ini untuk sesiapa sahaja melihatnya. Jika mereka cukup berani, itu pun. Nombor 18. Biasanya apabila seseorang melaporkan telah melihat cahaya pelik di langit dan percaya sumbernya adalah kapal angkasa makhluk asing, dakwaan mereka biasanya disambut dengan sedikit keraguan. Tetapi, memandangkan satu insiden yang berlaku di Papua New Guinea dilaporkan oleh seorang paderi Anglikan, ramai orang percaya laporannya benar. Pada tahun 1959, paderi Australia William Gill menulis surat kepada salah seorang rakannya, Reverend David Dury, dan dalam surat itu, beliau menggambarkan sesuatu yang hampir terlalu luar biasa untuk dipercayai. Beliau memulakan surat itu dengan mengatakan bahawa beliau semakin yakin bahawa bumi sedang dikunjungi oleh makhluk luar angkasa hasil daripada jumlah laporan yang boleh dipercayai yang telah dibuat di kawasan itu sejak kebelakangan ini. Beliau menambah bahawa kebanyakan laporan ini dibuat selepas penampakan di Boyanai dan beberapa kapal tersebut telah berlegar-legar di atas Gunung Pudi. Beliau menjelaskan bahawa beliau juga telah melihat beberapa cahaya ini pada 9 April tahun itu dan cahaya-cahaya tersebut muncul di beberapa kawasan berbeza sepanjang malam. Jill pada mulanya ragu-ragu terhadap laporan-laporan ini. Tetapi selepas beliau sendiri menyaksikan cahaya-cahaya tersebut, beliau tidak lagi meragui bahawa sesuatu yang pelik sedang berlaku di langit Papua New Guinea. Namun beliau menambah bahawa beliau masih memerlukan bukti saintifik sebelum boleh mengaitkan cahaya-cahaya itu dengan aktiviti makhluk asing. Beliau mencadangkan bahawa cahaya-cahaya itu mungkin dihasilkan oleh sejenis anomali elektrik atau letupan atom di Nagasaki dan Hiroshima yang berlaku hampir 15 tahun sebelum itu mungkin bertanggungjawab. Namun beliau mengakui bahawa pembantunya telah melihat sebuah kapal berbentuk piring semasa memerhati cahaya-cahaya aneh itu. Tetapi beliau mencadangkan bahawa itu mungkin sekadar mainan fikirannya kerana kemungkinan besar dia pernah melihat imej seperti itu dalam sebuah buku atau majalah. Selain itu, beliau merasakan bahawa jika kapal itu benar-benar wujud, kemungkinan besar ia dikawal melalui radio kerana beliau tidak percaya bahawa kapal itu boleh memuatkan sesuatu sebesar seorang manusia. Perasaan Jill tentang perkara itu memang jelas, tetapi pada keesokan harinya, beliau telah berubah fikiran.
Dalam surat kedua kepada Duri, beliau menyatakan bahawa pada malam sebelumnya, beliau bersama sekumpulan orang telah memerhati piring terbang itu selama kira-kira 4 jam dan kini beliau tidak lagi ragu bahawa kapal-kapal itu mengandungi juruterbang bukan manusia. Beliau melaporkan perkara berikut. Pada jam 6.45 malam itu, mereka melihat satu cahaya terang di langit, begitu juga ramai orang lain yang semuanya berkumpul untuk melihat apa yang akan berlaku. Sebuah kapal berbentuk piring dengan 4 kaki pendaratan kemudian menghampiri dan mula berlegar-legar di atas kumpulan itu. Di dalamnya, mereka melihat 4 makhluk aneh bergerak-gerak. Setiap 4 saat, cahaya biru akan bersinar ke atas mereka dari kapal itu. Dan selama 45 minit berikutnya, ia kekal di situ tanpa bergerak. Akhirnya, ia mula bergerak dan dengan kelajuan yang luar biasa, lenyap naik ke langit malam. Ketika kumpulan itu menyangka insiden itu sudah berakhir, sekumpulan kapal yang lebih kecil tiba-tiba turun dan 20 minit kemudian, kapal pertama kembali semula. Semua kapal ini kekal di kawasan itu selama 2,5 tahun berikutnya dan mereka hanya hilang dari pandangan apabila awan mula berarak masuk. Semua kapal ini kembali lagi pada malam berikutnya dengan juruterbang di dalamnya. Gill dapat melihat 2 makhluk sedang melaraskan instrumen di bahagian belakang piring terbang itu, manakala makhluk ketiga kelihatan hanya memerhati orang ramai yang berkumpul. Gill sudah bosan hanya memerhati, jadi dia memutuskan untuk melambai ke arah makhluk itu dan yang mengejutkannya, makhluk itu membalas lambaian. Apabila seorang lagi ahli kumpulan melambai kedua-dua tangannya ke arah kapal itu, makhluk-makhluk tersebut meniru tindakannya. Kapal itu akhirnya bergerak menjauh sedikit dan tidak lama kemudian, awan menutupi pandangan terhadapnya sekali lagi. Pada malam berikutnya, 8 buah kapal itu muncul dan pada satu ketika, Gill terdengar bunyi letupan besar tetapi puncanya tidak pernah dikenal pasti. Kejadian-kejadian ini tidak pernah dijelaskan tetapi ramai orang yang berada di sana pada malam-malam tersebut telah mengesahkan cerita Gill. Insiden Papua New Guinea adalah satu misteri yang mungkin tidak akan pernah dapat diselesaikan. Nombor 17. Dikatakan bahawa kaum Bell Beaker sangat berperanan dalam membawa zaman gangsa ke Britain dan mereka mungkin telah membantu dalam mereka bentuk semula Stonehenge, tetapi kita tahu sangat sedikit tentang tamadun ini dan kehidupan yang mereka jalani. Kini dipercayai hasil daripada analisis DNA bahawa kaum Bell Beaker tiba di Britain sekitar antara tahun 2400 dan 2600 SM dan ketibaan mereka menandakan berakhirnya zaman Neolitik. Selain itu, dikatakan bahawa DNA mereka telah menggantikan hampir semua DNA penduduk asal Britain yang bermaksud hampir tiada penduduk asal pulau itu yang berkaitan dengan manusia moden yang tinggal di sana sekarang. Perkara ini ditentukan melalui satu kajian yang membandingkan DNA orang yang dikebumikan di Britain sebelum dan selepas ketibaan kaum misteri ini. Ketua penyelidik, Profesor Ian Barnes, melaporkan bahawa DNA yang ditemui pada mayat orang yang dikebumikan selepas ketibaan mereka adalah sangat berbeza daripada penduduk asal yang menunjukkan berlakunya pertukaran populasi secara besar-besaran. Kaum Bell Beaker diberikan gelaran ini kerana gaya tembikar mereka yang unik. Kira-kira 4,500 tahun yang lalu, mereka mula menghasilkan tembikar berbentuk loceng yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Dan ia pertama kali ditemui di Spanyol dan Portugal moden. Gaya ini dengan cepat menjadi fashion di Eropah dan 1 abad kemudian, ia mula dilihat di Britain. Walaupun tiada penjelasan kukuh ditemui untuk perkara ini, para sarjana mencadangkan bahawa masyarakat Bell Beaker sedang melalui proses penghijrahan besar-besaran dan mereka membawa gaya tembikar ini ke mana sahaja mereka pergi. Sepanjang beberapa ratus tahun, lebih ramai masyarakat Bell Beaker tiba di Britain dan tidak lama kemudian, mereka hampir sepenuhnya menggantikan DNA penduduk asal kawasan itu. Kita juga mempunyai gambaran yang baik tentang bagaimana rupa mereka. Berdasarkan analisis DNA, para penyelidik percaya bahawa mereka mempunyai kulit cerah, rambut cerah dan mata berwarna terang. Pada masa kedatangan mereka, penduduk asal Britain biasanya mempunyai mata coklat, rambut coklat dan kulit berwarna zaitun, yang sudah tentu tidak lagi berlaku sekarang. Ini nampaknya menyokong teori bahawa penduduk asal secara beransur-ansur digantikan kerana kaum Bell Beaker mungkin mempunyai anak dengan penduduk tempatan yang akhirnya lenyap tanpa dikenali. Mengenai asal-usul kaum Bell Beaker, pada mulanya dipercayai bahawa mereka berasal dari Liberia, tetapi pakar tidak 100% pasti tentang perkara ini.
Dan juga telah dicadangkan bahawa mereka bercampur dengan pemburu dan pengumpul di Eropah sebelum pergi ke Britain, yang bermaksud bahawa DNA mereka juga telah berubah sebelum ketibaan mereka. Bukanlah perkara biasa bagi DNA satu kumpulan untuk sepenuhnya menguasai dan akhirnya mengatasi DNA kumpulan lain. Tetapi sesetengah sarjana percaya ada penjelasan untuk perkara ini. Mereka berpendapat bahawa mungkin telah berlaku wabak dan tragedi pun menyusul. Ada kemungkinan besar bahawa orang Belbeke kebal terhadap kesan penyakit itu manakala orang Britain asal tidak. Oleh itu, orang Belbeke akan terus berkembang maju sementara orang Britain tewas kepada wabak tersebut menyebabkan DNA mereka berkurangan sepanjang bertahun-tahun. Malah ada yang mencadangkan bahawa mereka mula menggunakan Stonehenge dan banyak lagi tapak Neolitik lain yang telah dibina di Britain dan mereka mungkin terlibat dalam mereka bentuk semula monumen terkenal itu walaupun perkara ini belum dibuktikan. Mereka memperkenalkan penduduk asal di Britain kepada kerja logam, memanah dan gaya tembikar mereka yang tersendiri. Jika mana-mana perkara ini terbukti benar secara muktamad, ia boleh mengubah sejarah seperti yang kita ketahui. Tetapi buat masa ini, kita masih banyak perlu belajar tentang orang Belbeke purba ini. Nombor 16. Pada tahun 2008, Christine Walters yang berumur 23 tahun sedang belajar botani dan etnobotani di University Wisconsin. Dia dikenali menjaga kecergasan dengan melakukan yoga dan pilates. Malah, dia juga mula mengajar beberapa kelas ini untuk menambah pendapatan. Semasa cuti musim bunga dari kolej, dia memutuskan untuk memanjangkan cutinya supaya dia boleh pergi ke Portland, Oregon. Sudah diketahui bahawa dia meninggalkan Deerfield di Wisconsin dan sampai ke Eureka, California kerana dia telah meluangkan sedikit masa di sana bersama beberapa rakannya. Menurut rakan-rakannya, semasa dia berada di sana, dia mula berminat dengan kerohanian, gaya hidup alternatif dan kesihatan alam sekitar. Dia berjanji kepada keluarganya bahawa dia akan terus berhubung semasa dia berada di sana dan untuk beberapa ketika, dia menepati janjinya. Tetapi apabila masa berlalu, mereka semakin jarang mendengar khabar daripadanya. Apabila dia menelefon ke rumah, selalunya dia meminta wang kerana dia tidak bekerja dan sentiasa kehabisan duit. Seorang penduduk di bandar Arcata telah menghubungi polis pada 12 November tahun itu untuk melaporkan bahawa Christine telah muncul di depan pintu rumah mereka. Apabila mereka membuka pintu, mereka terkejut mendapati dia tidak berpakaian, dipenuhi calar dan kelihatan bingung. Polis menjemputnya dari rumah itu dan membawanya ke Hospital St. Joseph di mana kaki tangan hospital mendapati dia kelihatan takut akan sesuatu. Apabila ditanya apa yang sangat menakutkannya, dia menyatakan bahawa seseorang sedang mengejarnya tetapi dia tidak dapat memberitahu siapa atau apa yang membuatnya percaya perkara itu. Dia juga tidak dapat menyati dengan jelas peristiwa yang membawa kepada dia ditemui di rumah itu. Tetapi dia terus mengulangi bahawa pengejarnya akan menemuinya tidak kira ke mana dia pergi. Sebaik sahaja kaki tangan hospital menganggap Christine cukup sihat untuk keluar, dia dibawa ke sebuah motel. Dia menyatakan bahawa dia akan merancang untuk pulang ke rumah semasa berada di motel. Dan selepas dia menghubungi keluarganya, mereka memasukkan $1,000 ke dalam akaun banknya untuk tiket penerbangan dan perbelanjaan lain. Diketahui bahawa dia telah melawat sebuah kedai fotostat di Eureka pada suatu ketika kerana ibunya telah menghantar beberapa dokumen yang diperlukan untuk penerbangan ke sana. Dia dilihat dalam rakaman CCTV keselamatan dan kelihatan gugup, memegang erat dokumen tersebut di dadanya sebelum dia keluar dari kedai. Wang yang dimasukkan ke dalam akaunnya tidak pernah digunakan dan apabila keluarganya tidak menerima khabar daripadanya sehingga 17 November, mereka menghubungi polis untuk membuat laporan orang hilang. Semasa pencarian yang dijalankan, beg galasnya ditemui di Pusat Evolusi Hijau di Arcata. Di dalamnya, penyiasat menemui kad pengenalan dan wang yang dia dakwa telah hilang dan dipercayai bahawa dia meninggalkan beg galas itu di situ sebelum dia dibawa ke hospital kerana itulah yang selalu dilakukannya setiap kali dia merancang untuk mendaki di hutan komuniti Arcata. Siasatan yang dijalankan mendapati bahawa Christine telah mengambil bahagian dalam satu upacara haram sebelum dia menjadi keliru. Dipercayai bahawa Christine telah mengambil bahan haram bersama dengan satu bahan terkawal dan kemudian dia mula berhalusinasi. Bahan-bahan tersebut diketahui boleh menyebabkan kekeliruan, paranoia dan mania, terutamanya kepada individu yang mengalami masalah kesihatan mental. Christine masih belum ditemui dan keluarganya sangat terdesak mencari jawapan.
Sesiapa yang mempunyai maklumat yang boleh membawa kepada penemuan lokasi Christine diminta untuk menghubungi pejabat Sheriff Daerah Humboldt di 707-445-7251. Nombor kes Christine ialah MP5477. Nombor 15. Pada abad ke-14 dan 1500-an, keluarga bangsawan Corte Real yang berasal dari Sepanyol dikenali kerana minat mereka untuk meneroka lautan dunia. Dua anak lelaki keluarga itu, Gaspar dan Miguel, mewarisi minat ini daripada bapa mereka, Joao Vaz Corte Real. Gaspar dikatakan sebagai pengembara sejati antara mereka berdua kerana dia membesar dengan mendengar kisah-kisah tentang tanah yang jauh dan dia dengan cepat belajar membaca peta. Keinginan Gaspar untuk berpetualang hanya semakin membara dengan penemuan-penemuan yang telah dibuat oleh penjelajah lain menjelang tahun 1500, termasuk laluan perdagangan baru, benua baru, wilayah baru dan bangsa-bangsa yang belum pernah mereka lihat sebelum ini. Apabila dewasa, Gaspar telah dipilih oleh Raja Manuel I dari Portugal untuk menyertai penjelajah lain dalam meneroka kawasan-kawasan baru. Dan dalam pelayaran pertamanya, dia mungkin telah sampai ke Greenland, walaupun teori itu masih boleh diperdebatkan. Dia mendakwa bahawa sebelum dia dan anak kapalnya sempat menjejakkan kaki ke daratan, cuaca buruk telah memaksa mereka berpatah balik. Tetapi dia memang berniat untuk kembali dengan lebih ramai orang. Setelah dia mengumpulkan sekumpulan besar penjelajah pada tahun 1501, dia berlayar semula, kali ini dengan 3 buah kapal. Apabila mereka sampai ke kawasan itu, mereka mendapati perjalanan sangat sukar disebabkan oleh keadaan berais. Kapal-kapal itu tidak dibina untuk memecah ais. Jadi, Gaspar memutuskan untuk menukar haluan dan dipercayai kumpulan itu mendarat di Newfoundland atau mungkin Labrador. Ekspedisi itu telah berjaya dan Gaspar membawa kira-kira 60 orang yang tinggal di kawasan ini pulang bersamanya ke Portugal. Tetapi, sesuatu yang tidak kita ketahui telah berlaku dalam perjalanan kerana 2 kapal yang lain tiba dengan selamat tetapi kapal Gaspar tidak dapat dikesan. Miguel tidak dapat menerima bahawa abangnya telah hilang begitu sahaja dan kerana dia juga mempunyai minat terhadap pengembaraan serta telah dijanjikan sebahagian daripada tanah yang ditemui, dia memutuskan untuk melancarkan pencarian untuk Gaspar. Pada tahun 1502, dia mengumpulkan sekumpulan pelaut baru dan dengan 3 buah kapal berlayar dari Lisbon. Dia menuju semula ke kawasan di mana abangnya kali terakhir dilihat, yang bermakna dia dan anak-anak kapalnya terpaksa merentasi perairan berais yang sama seperti yang ditempuhi oleh Gaspar dan kru-kru beliau. Ini ternyata bukan masalah besar kerana mereka sampai ke kawasan itu tanpa banyak kesulitan. Tetapi kemudian, Miguel membuat satu kesilapan yang membawa padah. Dia memutuskan bahawa mereka perlu meliputi kawasan yang lebih luas dengan lebih cepat dan mengarahkan ketiga-tiga kapal itu untuk berpecah. Mereka bersetuju untuk bertemu di satu lokasi tertentu pada pertengahan Ogos tahun itu dan 2 daripada kapal itu memang tiba. Tetapi kapal Miguel telah hilang, sama seperti kapal abangnya. Ada yang berspekulasi bahawa kapalnya sama ada telah rosak teruk akibat ais atau ia telah karam semasa ribut. Namun, keluarga Corte Real tidak berputus asa. Pada tahun 1503, abang mereka, Vasco Anes, menghantar 2 kapal ke kawasan yang sama untuk mencari adik-beradiknya kerana dia memang tidak dibenarkan untuk menyertai ekspedisi itu. Dan beberapa ahli sejarah telah membuat spekulasi bahawa salah seorang atau kedua-dua beradik itu memutuskan untuk tidak kembali ke Portugal dan mereka hidup lama di salah satu kawasan ini. Tetapi perkara ini sudah tentu tidak pernah dibuktikan dan ahli sejarah hanya boleh membuat spekulasi tentang apa yang berlaku kepada adik-beradik Corte Real berabad-abad yang lalu. Nombor 14. Kehilangan Hyun Song yang berusia 21 tahun, dikenali oleh rakan dan keluarganya sebagai Cindy, terus mengecewakan pihak berkuasa kerana mereka masih belum dapat mengetahui apa yang berlaku kepadanya pada tahun 2001. Pada masa itu, Cindy merupakan seorang pelajar di Universiti Penn State. Dia merupakan pelajar tahun akhir dan sedang belajar seni integratif apabila dia tiba-tiba hilang, tidak pernah dilihat atau didengari lagi. Dia bekerja 2 pekerjaan dan sedang membuat persiapan untuk majlis graduasinya pada musim bunga tahun berikutnya.
Tetapi dia tidak pernah berpeluang untuk merealisasikan rancangan-rancangannya itu disebabkan oleh satu peristiwa yang tidak dapat dijelaskan yang berlaku pada suatu malam. Pada 31 Oktober tahun itu, dia memutuskan untuk keluar bersama beberapa rakannya untuk merayakan Halloween. Dia memakai kostum Arnab yang terdiri daripada skirt hitam, baju putih dan telinga Arnab yang dipakainya di atas kepala. Berdasarkan semua keterangan, kumpulan itu berseronok dan sejurus sebelum jam 4.00 pagi, mereka memutuskan untuk bersurai. Dia dan seorang rakannya pergi ke bangunan apartmennya dan dia dihantar pulang beberapa minit sebelum jam 4.00 pagi. Rakannya menunggu dia masuk ke dalam bangunan sebelum memandu pergi dan apa yang berlaku selepas itu masih tidak diketahui. Selepas Cindy dilaporkan hilang, para penyiasat pergi ke apartmennya untuk menyiasat dan mereka semua terkejut dengan apa yang mereka temui di sana. Dia jelas telah masuk ke dalam apartmen kerana beg galasnya ditinggalkan di depan pintu rumahnya. Dia telah meninggalkan telefon bimbitnya di tempat biasa dan malah telah menanggalkan bulu mata palsu yang dipakainya ke parti itu. Oleh itu, dipercayai bahawa dia telah mula bersiap untuk tidur apabila sesuatu berlaku yang menyebabkan kehilangannya. Semasa pencarian diteruskan, menjadi jelas bahawa beg tangannya, kad pengenalan, kad kredit dan kostum Arnab yang dipakainya semuanya hilang. Apartmen itu didapati dalam keadaan baik dan tiada tanda-tanda pecah masuk ditemui. Jiran-jirannya telah disoal siasat tetapi mereka menyatakan bahawa mereka tidak mendengar sebarang bunyi pelik pada pagi itu dan tidak melihat sesiapa yang mencurigakan di bangunan tersebut. Tiada siapa pernah mencadangkan bahawa dia memutuskan untuk menghilangkan diri atas kehendaknya sendiri kerana dia seorang yang sangat boleh dipercayai dan tidak akan meninggalkan pengajiannya di kolej tanpa memberitahu keluarganya. Dia telah menunjukkan prestasi yang baik dalam semua kelasnya, jadi tiada sebab untuk dia menghilangkan diri. Beberapa rayuan telah dibuat untuk sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai kesnya tampil ke hadapan, tetapi tiada saksi yang pernah berbuat demikian. Kemudian, seseorang menghubungi polis untuk melaporkan bahawa mereka telah melihat seorang wanita yang sepadan dengan gambaran dirinya dipaksa masuk ke dalam sebuah kereta di Chinatown, Philadelphia. Petunjuk itu tidak membawa ke mana-mana dan ia tidak pernah disahkan sama ada wanita yang diculik itu adalah Cindy. Pada tahun 2003, seorang lelaki bernama Paul Weekly melaporkan bahawa Cindy telah diculik oleh Hugo Silinsky, seorang penjenayah terkenal di Pennsylvania pada masa itu, bersama-sama dengan Michael Karkowski. Rumah Zelensky di daerah Luzerne telah digeledah dan penyiasat menemui bukti jenayah kejam yang telah dilakukan di sana, tetapi tiada apa-apa yang mengaitkan jenayah itu dengan kes Cindy ditemui. Sama ada unsur jenayah terlibat dalam kehilangannya masih tidak diketahui dan nasib Cindy masih menjadi misteri. Nombor kes beliau ialah MP3088 dan sesiapa yang mempunyai maklumat lanjut mengenai kehilangannya diminta menghubungi polis perbandaran di 8142 371 172 dengan menyatakan 3701, 3701, 3711. Nombor 13. Safe Material ialah sebuah buku yang ditulis oleh Jane Roberts dan suaminya Robert Butts. Tetapi ia berbeza daripada mana-mana buku lain yang pernah diterbitkan kerana mereka mendakwa bahawa ia mengandungi komunikasi mereka dengan satu entiti yang dipanggil Seth. Kisah ini bermula pada tahun 1963 apabila Jane dan Robert mendapat idea untuk menjalankan penyelidikan bagi sebuah buku yang sedang ditulis oleh Robert mengenai persepsi luar deria. Mereka membeli papan Ouija dan mula bereksperimen untuk melihat sama ada kabar angin tentang papan ini adalah benar. Mereka tidak tahu bahawa hidup mereka akan berubah selama-lamanya. Pada 3 Disember tahun itu, mereka mula bercakap dengan satu entiti lelaki yang mendakwa namanya ialah Seth. Mereka mula menulis perbualan ini, tetapi akhirnya Jane mula menerima mesej tanpa papan Ouija seolah-olah mesej itu terus masuk ke dalam fikirannya. Ini bermakna papan itu tidak lagi diperlukan kerana Jane boleh terus menyampaikan mesej kepada Robert yang kemudian akan menulisnya. Seth menjelaskan bahawa dia adalah makhluk tenaga tulen dan dia tidak lagi berminat dengan dunia fizikal. Dia menambah bahawa dia telah menyelesaikan semua penjelmaannya di bumi dan kini dia hidup di alam kewujudan yang berbeza. Dan selain itu, maklumat yang disampaikan kepada pasangan itu telah diberikan kepada ramai orang lain pada masa lalu, tetapi dengan setiap generasi baru,
dia dan entiti lain akan mengulangi mesej mereka sekali lagi. Seth kelihatan biasa dengan bahasa moden dan Jane mendakwa bahawa pada banyak kali selepas dia selesai bercakap dengan Seth, dia tidak ingat melakukannya atau minum Wayne semasa perbualan itu. Walaupun banyak mesej diterima daripada Seth, objektif utamanya adalah untuk mengajar Jane dan seluruh dunia bahawa mereka mampu mencipta realiti mereka sendiri hanya melalui pemikiran dan kepercayaan mereka. Dia juga menjelaskan bahawa reinkarnasi adalah sangat nyata dan ia merupakan salah satu prinsip teras kewujudan. Tentang bagaimana setiap orang mencipta realiti mereka sendiri, dia memberikan penjelasan tentang bagaimana ia berfungsi. Ego dalaman seseorang bertanggungjawab untuk mencipta bentuk fizikal mereka dan persekitaran fizikal terdekat di sekeliling mereka. Pengalaman yang mereka lalui ditentukan oleh jangkaan, kepercayaan dan sikap mereka dan ia dicipta oleh ego luar. Secara ringkas, Seth menjelaskan bahawa setiap orang mengalami kehidupan yang menjadi tumpuan mereka dan ia hanya boleh diubah apabila mereka memutuskan untuk mengubah jangkaan dan kepercayaan mereka. Jane menghuraikan perkara ini dengan menyatakan bahawa persekitaran fizikal di sekeliling kita dicipta oleh minda kita. Fikiran-fikiran ini kemudian dipenuhi dengan tenaga yang datang daripada minda orang ramai dan peristiwa yang kita alami sama ada secara berkumpulan atau individu dicipta dengan cara yang sama melalui fikiran dan tenaga. Selain itu, Seth mendakwa bahawa tiada permulaan atau pengakhiran kepada realiti dan berjanji bahawa sesiapa yang mengikutinya akan mengalami kesedaran yang berubah dan pengembaraan yang mereka tidak pernah bayangkan. Sesi-sesi ini berterusan selama 21 tahun lagi sehingga Jane meninggal dunia pada tahun 1984. Walaupun ramai orang percaya, Seth sebenarnya tidak pernah wujud, ramai juga yang menemui kebijaksanaan dalam penulisan Jane kerana mereka merasakan bahawa buku-bukunya telah mengubah cara mereka berfikir tentang dunia menjadi lebih baik. Nombor 12. Kehilangan besar-besaran adalah satu subjek yang menakutkan tetapi menarik. Banyak kejadian kehilangan seperti ini telah berlaku di seluruh dunia sepanjang sejarah. Tetapi hanya satu peristiwa seperti ini pernah berlaku di Sweden. Kes ini melibatkan 3 lelaki, Geir Karlsson, Jens Dalsha dan Kjell Johansson, yang semuanya saling mengenali kerana mereka semua bekerja di sebuah limbungan kapal di Gothenburg. Pada 29 Julai 1965, mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah dapat dijelaskan dan ia kekal sebagai salah satu misteri paling membingungkan di Sweden. Selepas mereka selesai shift pada petang itu, ketiga-tiga lelaki tersebut memutuskan untuk mengambil kereta Abang Dalsha, sebuah Volvo, dan mereka dilihat masuk ke dalam kenderaan itu sebelum memandu pergi. Di sinilah kes ini menjadi agak rumit kerana dipercayai ia berkaitan dengan satu lagi kes pada hari yang sama walaupun tiada bukti mengenainya pernah ditemui. Pada petang yang sama, seorang lelaki berumur 18 tahun bernama Humne Lundqvist sedang dalam perjalanan ke Lysekil melalui Gothenburg. Tetapi dia tidak memiliki kereta. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menumpang kenderaan dan pada satu ketika, keluarganya menerima sekeping poskad daripadanya yang hanya tertulis, "Semuanya baik, jangan risau." 3 lelaki dalam Volvo itu gagal pulang ke rumah dan tidak muncul untuk sebarang shift mereka yang seterusnya. Rakan-rakan dan keluarga mereka melaporkan kehilangan mereka secara berasingan. Jadi, masih tidak diketahui sama ada mereka bersama ketika mereka hilang walaupun ini nampaknya sangat mungkin. Dan pihak berkuasa percaya perkara ini berlaku. Bagi Lundqvist, dia tidak pernah dilihat lagi. Dan kerana dia hanya dilaporkan hilang kemudian, tidak diketahui sama ada kedua-dua kes ini berkaitan. Ada yang mencadangkan bahawa 3 pekerja limbungan kapal itu sedang memandu Volvo apabila mereka terserempak dengan Lundqvist dan memutuskan untuk memberinya tumpangan. Tiada seorang pun daripada 3 orang itu mempunyai lesen memandu. Jadi ada kemungkinan mereka mengalami kemalangan dan mungkin berakhir di dalam tasik atau badan air yang lain. Dipercayai bahawa mereka memang berniat untuk pulang ke rumah pada hari itu atas beberapa sebab. Ketiga-tiga lelaki itu meninggalkan semua barang peribadi mereka, termasuk wang dan kad pengenalan mereka. Salah seorang daripada mereka baru sahaja menimang cahaya mata bersama isterinya dan menurut keluarganya, dia tidak akan pernah meninggalkan mereka dengan rela hati. Satu lagi teori yang telah dikemukakan ialah kehilangan mereka ada kaitan dengan satu jenayah yang berlaku di bandar pada hari yang sama. 2 lelaki telah cuba merompak sebuah bank apabila mereka dihadang oleh pekerja bank yang mula membaling batu ke arah mereka ketika mereka melarikan diri. Perompak-perompak itu akhirnya menanggalkan lapisan pakaian luar mereka
untuk mendedahkan bahawa mereka memakai pakaian selam di bawahnya dan sudah pasti mereka merancang untuk meloloskan diri di bawah air. Tetapi salah seorang lelaki itu telah mencederakan dirinya sendiri apabila senjatanya terlepas tembakan secara tidak sengaja dan dia tidak dapat melarikan diri. Dia dan rakannya akhirnya telah ditangkap, begitu juga seorang lelaki ketiga. Dan walaupun ramai orang percaya perkara ini ada kaitan dengan kehilangan besar-besaran itu, tiada bukti yang mengaitkan kedua-dua insiden ini pernah ditemui. Dalam tahun-tahun yang telah berlalu sejak itu, terdapat laporan yang mengatakan bahawa Landvist telah dilihat sejauh Singapura, tetapi tiada satu pun daripada penampakan ini pernah disahkan dan dia masih hilang bersama 3 rakannya dari limbungan kapal itu. Peliknya, seorang lelaki yang memakai salah satu baju sejuk Carlson telah ditemui di apartmennya beberapa hari selepas dia dilaporkan hilang. Dan dia menyatakan bahawa Carlson masih hidup dan sihat dan bahawa dia boleh ditemui di kawasan pub. Tetapi petunjuk itu tidak membuahkan hasil dan lelaki tidak dikenali itu tidak pernah dikenal pasti, menyebabkan kes itu kekal tidak dapat diselesaikan. Nombor 11. Jika anda bertanya kepada orang biasa di jalan, siapa yang mereka percaya menemui Amerika, 99% orang akan menjawab dengan nama Christopher Columbus. Inilah yang kita diajar di sekolah dan dalam buku sejarah. Tetapi menurut beberapa sumber, sebenarnya seorang lelaki Wales yang sampai ke benua itu terlebih dahulu. Pada tahun 1170, Owain Gwynedd adalah pemerintah sebuah daerah upacara di Wales yang bernama Gwynedd dan beliau masih dianggap sebagai salah seorang raja terbaik dan terpenting yang pernah dilihat oleh negara itu. Beberapa kali, Owain dan Raja Henry II dari England terlibat dalam pertempuran mengenai kemerdekaan dan peluasan Wales kerana Henry bertekad untuk menuntut semula Wales bagi pihak England. Akhirnya, Henry telah dikalahkan oleh Owain dan sekutunya di Wales yang dibantu oleh cuaca buruk pada hari tersebut. Pada tahun 1170, Owain telah meninggal dunia dan hampir serta-merta perebutan kuasa berlaku di kalangan 13 orang anaknya mengenai siapa yang akan menggantikan beliau di atas takhta. 2 orang anak lelakinya, Madog dan Ririt, memutuskan bahawa mereka tidak mahu terlibat dengan pertikaian itu atau dengan ahli keluarga yang lain. Mereka menaiki sebuah kapal di Landelo dan menurut legenda, mereka mula berlayar ke barat tanpa destinasi tertentu kerana mereka mahu melihat ke mana mereka akan sampai. Mereka berlayar merentasi lautan Atlantik dan akhirnya tiba di benua Amerika. Mereka memutuskan bahawa mereka perlu berkongsi penemuan ini dengan rakyat mereka. Jadi Madog berlayar pulang untuk mendapatkan lebih ramai orang. Setibanya di sana, dia menceritakan kepada penduduk tempatan tentang pengembaraannya dan dunia baru yang telah dia dan abangnya temui. Terpesona dengan ceritanya, ramai lelaki mendaftar untuk perjalanan kedua. Dan pada tahun 1117, mereka berlayar dari Pulau Lundi. Dikatakan bahawa kumpulan itu berjaya kembali ke Amerika dan mereka mendarat di Teluk Mobile di Alabama dan dari situ mereka bergerak ke Sungai Alabama di mana mereka membina beberapa kubu batu sepanjang perjalanan. Suku kaum orang asli Amerika masih bercakap tentang perkara ini dan telah mengesahkan bahawa kubu-kubu ini dibina oleh lelaki berkulit putih walaupun tidak pernah dibuktikan bahawa ini adalah Madog dan kumpulan pelayarnya. Tetapi, ahli sejarah telah mengesahkan bahawa struktur-struktur ini sangat mirip dengan istana Dolwyth Allen di daerah Borough Conwy di Wales. Struktur-struktur yang sama ini telah ditarikkan sebagai lebih awal daripada ketibaan Christopher Columbus di benua ini dan ramai orang percaya bahawa Madog adalah penemunya yang sebenar. Baik Madog, Ririt mahupun mana-mana anak buah mereka tidak pernah dilihat lagi dan ada spekulasi bahawa mereka memutuskan untuk kekal di Amerika atau mula hidup sebagai sebahagian daripada suku kaum asli. Nombor 10. Kepala batu Guatemala ialah artifak yang telah didokumentkan pada tahun 1950-an dan sejak itu, para pakar telah cuba untuk mengetahui siapa yang menciptanya, bagaimana ia boleh berada di kawasan di mana ia ditemui dan siapa yang sepatutnya digambarkan olehnya. Untuk sekian lama, kawasan di mana kepala itu ditemui kekal tidak diketahui kerana ia hanya diketahui berada di suatu tempat di hutan Guatemala. Itu berterusan sehinggalah tahun 1987 apabila pemilik tanah di mana kepala itu ditemui cuba untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya. Dia menghantar gambar artifak pelik itu bersama dengan penerangannya kepada Dr. Oscar Rafael Lara yang bukan sahaja seorang peguam tetapi juga notari
dan juga doktor falsafah. Pemilik itu menyatakan bahawa gambar itu telah diambil pada tahun 1950-an. Berita mengenai penemuan itu kemudian sampai kepada penjelajah David Hatcher Childress ketika beliau sedang membaca satu salinan buletin yang dipanggil Ancient Skies. Beliau memutuskan untuk menyiasat penemuan itu sendiri, lalu beliau menghubungi Dr. Lara. Lara menyatakan bahawa beliau telah berjaya menjejaki pemilik tanah tersebut dan mengenal pastinya sebagai ahli keluarga Bayona. Beliau menambah bahawa kepala batu itu terletak kira-kira 6 batu dari sebuah kampung La Democracia dan Childress segera mula merancang untuk pergi ke kawasan tersebut. Tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama kerana tidak lama kemudian beliau mendapat berita daripada Dr. Lara bahawa apabila beliau akhirnya sampai ke lokasi untuk memeriksa batu itu, beliau diberitahu bahawa seluruh tapak tersebut telah dimusnahkan. Bukan itu saja, malah para revolusioner telah memusnahkan kepala itu lebih daripada sedekad yang lalu kerana mereka memutuskan untuk menggunakannya sebagai sasaran latihan menembak. Mulut, mata dan hidung patung itu telah dimusnahkan, tetapi Lara masih dapat mengambil beberapa ukuran. Dia memberitahu Childress bahawa patung itu setinggi 16 kaki dan kepala itu juga mempunyai leher. Tidak lama selepas ekspedisinya, pertempuran tercetus di kawasan itu dan Laura tidak dapat kembali. Oleh itu, misteri kepala batu itu masih belum terjawab sehingga hari ini. Beberapa faktor mengenai patung itu telah membuat para pakar kebingungan dan mereka mungkin tidak akan pernah menemui jawapan yang mereka cari. Pertama, orang yang mengukirnya nampaknya mempunyai pengetahuan yang sangat tinggi tentang ciptaan seperti itu, walaupun kita tidak tahu siapa mereka kerana tiada catatan sejarah yang boleh membantu mengenal pasti mereka. Kedua, ciri-ciri wajah patung itu tidak masuk akal kerana gambar yang dihantar kepada Dr. Lara menunjukkan bahawa ia mempunyai ciri-ciri orang Kaukasia yang sepatutnya mustahil kerana tiada penjelajah Kaukasia yang pernah sampai ke kawasan itu pada masa kepala itu diukir. Selain itu, tiada seorang pun penduduk yang tinggal di kawasan itu pada masa tersebut mempunyai ciri-ciri wajah seperti itu, menyebabkan sesetengah orang percaya bahawa ada kuasa lain yang terlibat ketika ia dihasilkan. Ahli sejarah telah menolak idea tentang sebarang pengaruh makhluk asing seperti yang dicadangkan oleh beberapa penerbitan dan rancangan TV bertaraf rendah, dan mereka terus mencari jawapan yang munasabah. Namun, tiada kemajuan dicapai dalam dekad-dekad yang telah berlalu sejak itu. Nombor 9. Anggota tentera telah melaporkan melihat cahaya aneh di langit selama beberapa dekad, dan kes kehilangan 2 juruterbang yang masih belum terjawab, Felix Montler dan Robert Wilson, juga tidak terkecuali. Kejadian itu berlaku pada malam 23 November 1953. Mengikut semua laporan, malam itu adalah malam yang ribut dan anggota Komando Pertahanan Udara AS yang ditempatkan berhampiran sempadan Kanada menjadi curiga apabila mereka mengesan sebuah pesawat menghampiri di radar mereka. Pada mulanya, mereka mengandaikan ia mungkin pesawat Kanada. Tetapi untuk memastikan, sebuah jet F-89C Scorpion telah dihantar dari pangkalan tentera udara Kinross yang berdekatan untuk menyiasat. Di dalam pesawat itu ialah Lieutenant Pertama Felix Montler yang menerbangkan pesawat dan Lieutenant Kedua Robert Wilson yang bertanggungjawab menjejak objek itu melalui radar. Sepanjang beberapa bulan berikutnya, keadaan menjadi sangat pelik di udara. Dan menurut ahli ufologi, ia menjadi salah satu penampakan UFO tentera yang paling pelik pernah direkodkan. Pada mulanya, mereka menyangka pesawat itu akan mudah ditemui, tetapi sebaliknya yang berlaku. Sebaik sahaja jet itu berlepas, Wilson menghadapi kesukaran untuk menjejaki pesawat tersebut melalui radar kerana ia sering menukar haluan. Perkara ini disampaikan kepada kru di darat yang kemudiannya mula mengarahkan Montler. Dia memecut sehingga 500 batu sejam dan akhirnya mengejar pesawat yang tidak dikenali itu, tetapi pada masa ini, setengah jam sudah pun berlalu. Kru di darat terkejut dengan keupayaan manuver pesawat yang satu lagi itu dan mereka memerhati dengan cemas ketika jet tersebut mula mendekati sasarannya. Mereka mengarahkan Montler untuk turun dari 25,000 ke 7,000 kaki. Dan kira-kira 70 batu dari pantai Keweenaw Point, mereka akhirnya berjaya mengejar objek yang tidak dikenali itu.
Anggota tentera yang mengendalikan radar menyatakan bahawa dua titik pada skrin mereka mula mendekati satu sama lain, tetapi kemudian sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Isyarat Mongla dan Wilson pada skrin radar tiba-tiba hilang, menyebabkan kebimbangan besar kepada semua yang terlibat. Hanya beberapa saat kemudian, pesawat kedua tiba-tiba menukar arah sebelum titiknya juga hilang tanpa penjelasan. Pesawat lain segera dihantar ke kawasan itu untuk melihat apa yang berlaku. Tetapi, tiada tanda kedua-dua lelaki itu ditemui. Pencarian telah dijalankan oleh Tentera Udara AS, Pengawal Pantai dan Tentera Udara Kanada tetapi tidak berhasil. Dalam laporannya kepada media, pihak tentera menjelaskan bahawa dua isyarat pada radar mereka kelihatan bergabung pada satu ketika, selepas itu jet mereka tiba-tiba hilang seolah-olah lenyap begitu sahaja. Tetapi mereka kemudiannya mengubah kenyataan itu dan mendakwa bahawa seorang operator radar telah tersalah tafsir apa yang dilihatnya dan bahawa Moncla dan Wilson telah berjaya memintas objek tersebut yang sebenarnya adalah pesawat Tentera Udara Kanada C-47. Mereka juga mendakwa bahawa pesawat itu telah terbang kira-kira 30 batu dari laluan asalnya ke dalam ruang udara terlarang. Apabila ditanya tentang Wilson dan Moncla, mereka membuat spekulasi bahawa juruterbang itu tiba-tiba mengalami serangan vertigo yang menyebabkan pesawat itu terhempas ke dalam tasik superior ketika kedua-dua lelaki itu sedang kembali ke pangkalan selepas berjaya menyelesaikan misi mereka. Tentera Kanada menyatakan bahawa ini adalah rekaan kerana mereka tidak menerbangkan sebarang pesawat pada malam itu. Dan selain itu, Ishim Moncla pada mulanya diberitahu bahawa dia telah terhempas ke dalam tasik dan kemudian bahawa pesawatnya telah meletup di udara. Sebarang sebutan mengenai misi tertentu ini telah dikeluarkan daripada rekod tentera dan insiden itu tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Ramai orang percaya bahawa ini adalah pertemuan dengan kapal angkasa makhluk asing. Tetapi sama ada ini benar atau tidak, mungkin akan kekal tidak diketahui oleh orang ramai kerana tiada rekod mengenai misi ini wujud. Nombor 8. Kita semua biasa dengan soalan falsafah yang terkenal. Jika sebatang pokok tumbang di dalam hutan dan tiada sesiapa di sekeliling, adakah ia menghasilkan bunyi? Ia adalah satu eksperimen pemikiran yang menarik yang tidak akan pernah mempunyai jawapan yang pasti, sama seperti misteri yang melibatkan pokok tumbang yang berlaku di Washington pada tahun 2018. Kejadian itu berlaku berhampiran tasik Quinault yang terletak di semenanjung Olimpik di negeri Washington, khususnya di lembah Quinault dalam Taman Negara Olimpik. Kawasan itu biasanya boleh diakses oleh pendaki sehari, tetapi bahagian utara tasik tersebut kebanyakannya mengandungi rumah persendirian. Kawasan itu juga terkenal kerana mempunyai 3 pokok conifer gergasi yang telah dinamakan sebagai yang terbesar pernah ditemui bagi spesies tersebut. Sebahagian daripada pokok-pokok ini berusia lebih 1,000 tahun dan menjulang tinggi ke langit seperti pencakar langit. Pokok-pokok di kawasan ini diketahui sangat kuat dan tahan lasak, yang menjadikan misteri apa yang berlaku pada 27 Januari 2018 semakin membingungkan. Pada pagi itu, satu kuasa entah dari mana telah berjaya mencabut sehingga 110 pokok ini dan tiada penjelasan yang ditemui. Cadangan pertama ialah angin kencang pasti telah melanda kawasan ini dan pokok-pokok itu tidak mampu menahannya. Tetapi stesen cuaca berdekatan telah dihubungi dan disahkan bahawa tiada angin sebegitu direkodkan di kawasan itu pada waktu tersebut. Sistem radar juga tidak menunjukkan sebarang tanda angin sebegitu dan peristiwa paling ketara yang direkodkan hanyalah pertemuan antara sistem tekanan tinggi dan rendah. Beberapa pakar berteori bahawa pokok-pokok itu tumbang akibat satu kejadian yang dikenali sebagai microburst. Apabila microburst berlaku, angin menurun akan terbentuk dan menyapu ke tanah di bawah dan adalah tidak mungkin ia mempunyai kekuatan yang cukup untuk menyebabkan pokok-pokok itu tumbang memandangkan usia mereka yang tua dan akar yang sangat dalam. Jika pokok-pokok itu benar-benar tumbang akibat angin, kelajuan angin perlu mencecah sehingga 80 batu sejam untuk menyebabkan kemusnahan yang ditemui. Dan tiada kelajuan seperti itu direkodkan pada pagi tersebut. Pakar-pakar terkejut apabila mendapati pokok-pokok yang tumbang itu telah memberi impak yang begitu kuat pada tanah sehingga ia direkodkan sebagai satu gempa bumi kecil pada skala Richter. Apabila pokok-pokok yang tumbang itu ditemui,
batangnya telah pecah berderai dan disebabkan ketinggian serta beratnya, ia menyebabkan beberapa kerosakan. Talian utility telah tumbang dan jalan North Shore menjadi tidak boleh diakses sama sekali kerana ia dihalang oleh timbunan pokok-pokok. Ada orang yang menyamakan misteri ini dengan satu lagi peristiwa terkenal, iaitu peristiwa Tunguska, yang kemudiannya terjawab selepas didapati ia disebabkan oleh letupan udara meteorit yang besar. Tetapi semasa peristiwa itu, ia dengan cepat dipastikan bahawa letupan dari sesuatu punca adalah penyebabnya. Tidak seperti pokok-pokok tumbang di Taman Negara Olimpik yang sehingga kini masih belum ditemui penjelasan yang munasabah. Diketahui bahawa pokok-pokok itu tumbang tepat pada pukul 1.26 pagi pada hari tersebut kerana pada waktu itulah aktiviti seismik telah dikesan. Tetapi itu tidak membawa para pakar lebih dekat untuk menyelesaikan misteri tersebut. Namun begitu, mereka telah berikrar untuk terus menyiasat dengan harapan bahawa puncanya akan diketahui suatu hari nanti. Nombor 7. Ia sentiasa merisaukan apabila bukti ditemui bahawa seseorang yang disangka telah meninggal dunia sebenarnya masih hidup di suatu tempat tanpa pengetahuan rakan dan keluarga mereka. Walaupun tidak pernah dibuktikan secara muktamad bahawa Herschel Greenspan terselamat daripada Perang Dunia Kedua, satu gambar nampaknya menunjukkan bahawa itulah yang sebenarnya berlaku. Greenspan yang berasal dari Hannover, Jerman, tidak pernah secara rasmi menjadi warganegara Jerman disebabkan Undang-Undang Kewarganegaraan Jerman tahun 1913 yang menetapkan bahawa seorang anak yang lahir di Jerman hanya boleh mendapat kewarganegaraan jika kedua-dua ibu bapanya juga lahir di sana. Sebaliknya, beliau menjadi warga negara Poland bersama ahli keluarganya yang lain selepas tamat Perang Dunia Pertama. Semasa tinggal di Hannover, telah diumumkan bahawa semua Yahudi Poland di Jerman akan ditangkap dan keluarga Greenspan adalah antara 12,000 orang yang telah ditahan. Semua harta benda dan tanah mereka dirampas dan mereka dipaksa pulang ke Poland dengan menaiki kereta api. Sebaik sahaja mereka sampai di sempadan, mereka terpaksa berjalan kira-kira 2 batu untuk sampai ke bandar. Tetapi mereka tidak dibenarkan masuk dan terpaksa tinggal di sempadan di mana mereka dijaga oleh Palang Merah. Keadaan sangat teruk dan ramai orang jatuh sakit. Greenspan tidak lagi dapat bertolak ansur dengan layanan seperti ini, jadi dia merangka satu rancangan jahat. Selepas mendapat sedikit wang, dia membeli senjata api dan pergi ke kedutaan Jerman di Paris. Dia menuntut untuk bercakap dengan pegawai kedutaan, mendakwa dirinya sebagai perisik dan bahawa dia mempunyai maklumat penting untuk dikongsi. Dia menyatakan bahawa dia hanya akan menyerahkan maklumat itu kepada duta yang dirujuknya sebagai tuan yang terutama. Tetapi, dia terpaksa berpuas hati dengan bercakap dengan Ernst von Rath, seorang pegawai bawahan. Dia dibawa ke pejabat von Rath di mana dia diminta untuk membincangkan maklumat tersebut, tetapi sebaliknya, Greenspan mengeluarkan senjatanya dan melepaskan tembakan. Dia segera ditangkap dan dia membuat pengakuan penuh terhadap jenayah itu. Greenspan menjadi agak terkenal kerana tindakannya yang terburu-buru dan dia memberikan beberapa temu bual semasa berada di penjara Fresnes di Paris. Usaha telah dilakukan oleh pihak pendakwaan untuk menghantarnya kembali ke Jerman untuk dibicarakan, tetapi kerajaan Perancis menolak. Dia akhirnya dipindahkan ke Burgas, tetapi semasa dia dan beberapa tahanan lain sedang dipindahkan ke sana, mereka telah diserang oleh pesawat Jerman. Beberapa tahanan berjaya melarikan diri semasa kekecohan yang berlaku dan dianggap bahawa Greenspan telah bersama mereka kerana dia tidak termasuk dalam kalangan yang akhirnya sampai ke Burgas. Jika dia tahu perkara ini, kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Tetapi sebaliknya, dia berjalan ke Burgas di mana dia menyerahkan diri kepada polis, menjelaskan bahawa dia hanya tertinggal apabila tahanan lain dikumpulkan selepas serangan itu. Dia kemudian dipenjarakan di Toulouse, tetapi pihak Jerman masih mencarinya. Oleh kerana Perancis telah menyerah pada ketika itu, mereka menuntut supaya Greenspan diserahkan walaupun dia telah dinafikan kewarganegaraan Jerman. Kerajaan Perancis tidak membantah tuntutan ini dan Greenspan telah dipenjarakan di Prince Albert Strasse. Dia akhirnya dipindahkan ke Magdeburg, tetapi nasibnya selepas itu masih tidak diketahui. Sesetengah orang percaya dia meninggal dunia semasa dalam tahanan, tetapi ada juga yang berspekulasi bahawa dia berjaya hidup sepanjang perang dan telah berpindah ke Paris. Teori ini dikuatkan lagi pada tahun 1946 dengan kemunculan sebuah foto yang menunjukkan seorang lelaki yang menurut ramai orang adalah Greenspan.
Foto itu diambil di Jerman dan walaupun tidak pernah disahkan bahawa itu benar-benar Greenspan, ramai orang percaya dia terus hidup lama tanpa dikesan oleh pihak berkuasa Jerman. Nombor 6. Kes kehilangan Jacques Vergès adalah satu misteri yang tidak pernah diselesaikan dan aktiviti peguam kontroversi ini semasa beliau hilang masih tidak diketahui. Ramai orang mengesyaki bahawa dia terlibat dalam perkara yang tidak baik kerana reputasinya tidak begitu baik. Tetapi kerana Vergès tidak pernah bercakap tentang masa dia hilang, pihak berkuasa juga tidak mendapat sebarang maklumat. Vergès ialah seorang peguam Perancis yang akhirnya disingkirkan sebagai komunis dan aktivis anti-kolonial yang militan. Pada awal kehidupannya, beliau berkhidmat sebagai anggota gerakan penentangan Perancis semasa Perang Dunia Kedua. Tetapi apabila beliau mula bekerja sebagai peguam bela, reputasinya dengan cepat merosot. Beliau dikenali sebagai peguam syaitan kerana nampaknya beliau cenderung membela penjenayah perang, komunis dan secara umumnya orang yang dipercayai oleh masyarakat lain patut menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Beliau menggunakan strategi yang dikenali sebagai rupture defense, di mana beliau akan memusnahkan kes yang dibuat terhadap anak guamnya dengan melemahkan autoriti mahkamah. Kebanyakan orang percaya bahawa disebabkan oleh Vergès, ramai penjenayah berbahaya telah dibebaskan dan terus merosakkan kehidupan ramai lagi orang dan bahawa beliau sepatutnya kekal hilang selepas beliau menghilangkan diri. Dikatakan bahawa kes-kes yang melibatkan beliau di Algeria adalah yang paling menonjol dan paling berjaya. Pada masa itu, beliau membela ahli-ahli Barisan Pembebasan Kebangsaan Algeria semasa Perang Kemerdekaan Algeria dan menjadi sebahagian daripada pasukan peguam yang membela sehingga 6,000 orang tertuduh. Di sinilah beliau pertama kali menggunakan strategi rupture defense dan ada orang yang kagum dengan kebijaksanaan beliau. Kebanyakan orang percaya beliau korup dan licik dan banyak ancaman telah dibuat terhadap nyawanya. Pada tahun 1960-an, beliau mula menyokong kerajaan baharu Algeria dan beliau berpihak kepada revolusioner berhaluan kiri. Isterinya, Jamila Bouhiret, ialah seorang nasionalis dan pejuang Algeria yang terkenal yang menjadi wira negara kerana tindakannya yang kejam di Algiers pada tahun 1957. Ramai orang merasakan bahawa Vergès mula tidak puas hati hidup dalam bayang-bayang isterinya dan beliau mula membela militan Palestin. Dia juga sering kedengaran memuliakan serangan militan yang telah dilakukan dan dengan cepat menjadi tidak disukai oleh jutaan orang. Pada tahun 1970, dia memberitahu isterinya dan rakan-rakannya bahawa dia perlu pergi ke Sepanyol untuk apa yang dipanggilnya sebagai perjalanan rutin dan inilah kali terakhir dia dilihat selama 8 tahun penuh. Dan untuk sebahagian besar masa itu, orang menganggap bahawa reputasinya akhirnya membawa padah kepadanya dan bahawa dia sudah tidak lagi hidup. Tetapi pada tahun 1978, dia tiba-tiba muncul semula dan menjalani hidupnya seperti tiada apa-apa yang berlaku tanpa memberikan sebarang penjelasan tentang di mana dia berada sepanjang tempoh itu. Isteri dan anak-anaknya menjadi yakin bahawa sama ada dia telah ditahan atau musuh-musuhnya telah menyingkirkannya. Apabila ditanya tentang kehilangannya, dia hanya menyatakan bahawa dia seorang yang berasia dan menambah, "Saya melangkah ke sebalik cermin di mana saya menjalani latihan." Tiada siapa yang tahu apa maksudnya dengan kenyataan itu dan kenyataan-kenyataannya yang seterusnya hanya menambahkan lagi kekeliruan. Pada satu ketika, dia memberitahu sebuah media bahawa dia suka ular kerana sifatnya yang suka berasia sama seperti dirinya. Dia menambah bahawa dia merasakan persamaan dengan ular kerana ular suka kegelapan dan hidup secara bersendirian. Vergès mengalami serangan jantung yang membawa maut pada 15 Ogos 2015, membawa rahsia kehilangannya bersama-sama dengannya dan kita mungkin tidak akan pernah tahu di mana dia berada atau apa yang dilakukan sepanjang 8 tahun dia dianggap telah meninggal dunia. Nombor 5. Kes yang membingungkan mengenai Sir Charles Kingsford Smith bermula pada tahun 1935 dan kerana dia tidak pernah ditemui, kesnya kekal sebagai misteri Australia yang belum terungkai. Smith telah mencipta nama besar sepanjang hayatnya kerana beliau dianggap sebagai seorang juruterbang pakar yang penuh dengan daya tarikan. Kerjayanya dipenuhi dengan banyak pencapaian yang belum pernah dilakukan oleh sesiapa sebelum ini. Seperti terbang merentasi seluruh Australia tanpa henti, terbang dari Australia ke New Zealand, kemudian dari Australia ke London dan menyelesaikan penerbangan pertama menyeberangi Lautan Pasifik ke arah timur. Semua pencapaian ini memang luar biasa. Tetapi ia dibayangi oleh peristiwa yang berlaku pada tahun 1935.
Ia bermula pada 7 November tahun itu, apabila Smith memutuskan untuk terbang dari London kembali ke Australia. Pada masa ini, Smith atau Smithy, seperti yang dikenali oleh rakan-rakannya, berumur 38 tahun dan dia memutuskan untuk berkongsi penerbangan itu dengan Tommy Petherbridge. Dan pada petang itu, ketika matahari terbenam, mereka berdua berlepas dengan sebuah pesawat enjin tunggal yang dinamakan Lady Southern Cross. Mereka berhenti untuk mengisi minyak di Allahabad, India. Selepas itu, mereka menuju ke Singapura. Mereka dilihat di udara ketika mereka terbang melepasi seorang juruterbang lain, Jimmy Melrose, yang segera melaporkan penemuan itu kerana dia sangat teruja dapat bertemu dengan pasangan terkenal tersebut. Dipercayai bahawa Melrose adalah orang terakhir yang melihat Smith dan Petherbridge sebelum mereka hilang. Perlu diingat bahawa selepas Smith hampir kehilangan nyawanya ketika terbang di atas pantai Bondi semasa muda, dia telah mengalami fobia air. Ini bermakna setiap kali dia terbang di atas air, dia mudah mengalami serangan panik. Tetapi masih tidak diketahui sama ada ini ada kaitan dengan kehilangannya, namun ia nampaknya tidak mungkin kerana dia mempunyai seorang pembantu juruterbang bersamanya yang boleh mengambil alih kawalan pesawat pada bila-bila masa. Apabila pasangan itu gagal tiba di destinasi mereka, banyak teori telah dikemukakan tentang apa yang mungkin telah berlaku kepada mereka. Kebanyakan orang mengandaikan bahawa pesawat mereka telah terhempas ke dalam pokok-pokok tinggi di Pulau Aidi di Myanmar dan ada alasan yang kukuh untuk beranggapan demikian. Peta yang digunakan oleh Smith belum lagi menunjukkan pulau itu. Jadi dia mungkin terlupa bahawa pulau itu berada di laluannya. Selain itu, salah satu kaki gear pendaratan pesawat itu ditemui di pulau tersebut kira-kira 18 bulan selepas pasangan itu hilang. 3 bulan selepas mereka hilang, seorang lagi juruterbang laporkan melihat beberapa pokok tinggi di pulau itu yang telah patah dua. Tetapi kerana tiada serpihan lain ditemui, tidak dapat dipastikan sama ada ini disebabkan oleh nahas pesawat Smith. Sesetengah orang percaya, gear pendaratan itu hanya terdampar di pulau tersebut dan pesawat Smith sebenarnya terhempas jauh ke selatan. Sejak itu, beberapa orang, termasuk ahli sejarah Ian Mackenzie, telah mencari di pulau tersebut untuk petunjuk lanjut tetapi tidak berhasil. Oleh kerana tiada apa-apa lagi yang ditemui, kehilangan Smith dan Petherbridge tidak pernah dapat diselesaikan dan peristiwa yang berlaku pada malam itu mungkin tidak akan pernah terungkai. Nombor 4. Menemui fosil dari jutaan tahun yang lalu pasti merupakan satu perasaan yang menakjubkan bagi mana-mana ahli arkeologi. Tetapi bayangkan, menemui fosil yang begitu mengelirukan sehingga tiada pakar yang mampu mengenal pasti haiwan asal fosil itu. Itulah yang berlaku kepada seorang ahli arkeologi amatur bernama Ron Fine pada tahun 2011. Dan penemuannya terus membingungkan malah pakar terbaik dalam bidang ini. Ron tergolong dalam sebuah kumpulan yang dipanggil Dry Dredges, sebuah persatuan yang berpusat di Universiti Cincinnati. Ia terdiri daripada ahli arkeologi amatur sahaja dan penemuannya adalah yang paling luar biasa pernah dicapai oleh kumpulan itu setakat ini. Mereka juga telah membantu ahli paleontologi profesional dengan penemuan mereka selama hampir 7 dekad dan telah memberikan sumbangan bermakna dalam bidang arkeologi. Namun, masih tidak diketahui sejauh mana impak penemuan fosil Godzilla itu kerana pakar masih belum pasti apakah sebenarnya fosil tersebut. Kawasan di Cincinnati tempat fosil itu ditemui dahulu diliputi air dari Laut Cetek kira-kira 450 juta tahun yang lalu. Makhluk ini dipercayai pernah hidup di laut tersebut pada masa itu, namun ia masih menjadi misteri kerana ini adalah satu-satunya contoh yang pernah ditemui. Ini nampak hampir mustahil untuk dipercayai, memandangkan saiz makhluk itu yang menyebabkan ia dinamakan Godzilla, sempena raksasa filem Godzilla. Organisma itu dianggarkan berukuran kira-kira 7 kaki panjang dan mempunyai beberapa struktur berbentuk lobus elips pada badannya. Apabila Ron menemui fosil itu, dia segera tahu bahawa ia berbeza daripada apa yang pernah dilihat oleh sesiapa sebelum ini. Dia menyamakannya dengan rupa kaktus saguaro, yang masuk akal kerana kaktus itu mempunyai dahan yang leper dan kelihatan serupa dengan lobus yang terdapat pada fosil tersebut. Dia juga serta-merta tahu bahawa ia tidak seperti kebanyakan fosil yang pernah ditemui di kawasan itu dan dia menjadi sangat teruja dengan kemungkinan telah menemui sesuatu yang belum pernah dilihat sebelum ini. Tidak seperti fosil lain yang licin yang telah digali, fosil Godzilla mempunyai tekstur permukaan. Apabila lebih banyak fosil itu didedahkan,
menjadi jelas bahawa ia tidak seperti apa-apa yang pernah ditemui di kawasan itu selama 200 tahun yang lalu, iaitu selama ahli paleontologi telah menjalankan penggalian di sana. Telah disahkan bahawa Godzilla memang bersifat biologi, tetapi walaupun pakar yang paling berpengalaman sekalipun tidak dapat memutuskan sama ada ia adalah tumbuhan, haiwan atau sejenis alga yang pernah hidup subur di rantau itu berjuta-juta tahun dahulu. Sebaik sahaja ia dikeluarkan dari tanah, Ron mula dengan teliti menyusun ratusan bahagian itu sehingga ia membentuk satu keseluruhan yang padu. Diharapkan ini akan mendedahkan lebih banyak tentang organisma tersebut, tetapi walaupun selepas ini dilakukan, beliau dan rakan-rakan pakarnya masih juga belum dapat mengenal pasti organisma itu. Ron percaya bahawa ia berdiri tegak dan ia mempunyai anggota yang beliau panggil sebagai cabang yang menjulur ke beberapa arah. Beliau mencadangkan ia mungkin sejenis rumpai laut atau alga awal yang tumbuh di laut pada masa itu. Dan spesimen ini entah bagaimana telah membesar jauh lebih besar daripada yang lain. Penyelidik lain menyatakan bahawa ia mempunyai sesuatu seperti sisik di permukaannya, tetapi mereka pasti bahawa ia bukan ikan kerana ia nampaknya tidak mempunyai tulang. Ini telah menyebabkan beberapa penyelidik percaya bahawa ia mungkin sejenis span, tetapi kerana kita tidak pasti sama ada ia tumbuhan atau haiwan, penyelidikan lanjut perlu dijalankan dan diharapkan lebih banyak jawapan akan ditemui. Nombor 3. Pada mulanya, senarai Raja Sumeria dianggap hanya mengandungi makhluk dan tokoh dari mitologi tamadun itu. Tetapi, penemuan yang telah dibuat hasil daripada analisis DNA mungkin membuktikan sebaliknya, menambahkan lagi misteri kepada penemuan aneh ini. Nama pertama dalam senarai itu bertarikh 226,000 tahun lalu yang mungkin kelihatan pelik kerana ahli sejarah tidak percaya tamadun wujud pada masa itu. Dipercayai bahawa tamadun Sumeria hanya bermula pada tahun 5400 SM dan ia berakhir 600 tahun kemudian. Oleh itu, hakikat bahawa senarai raja bermula ratusan ribu tahun lebih awal telah menyebabkan ahli sejarah menjadi keliru. Berikut adalah senarai nama raja-raja yang memerintah Sumer sehingga tahun 1817 SM. Nama-nama tersebut ditulis dalam bahasa Sumeria seperti yang dijangka dan nama-nama ini diukir pada tablet tanah liat yang ditemui di Mesopotamia purba yang kini dikenali sebagai Selatan Iraq. Senarai itu ditemui semasa beberapa penggalian di rantau tersebut pada abad ke-20 dan serpihan pertama telah ditemui oleh sarjana Jerman Amerika Hermann Hilprecht. Beliau menemui penemuan itu pada akhir tahun 1900-an dan selepas melakukan banyak penyelidikan, beliau menerbitkan penemuannya pada tahun 1906. Pada tahun 1911, Jan Vincent Schiller menemui lebih banyak serpihan dan sepanjang tahun-tahun berikutnya, 18 serpihan telah dijumpai dari bawah tanah. Ia juga menceritakan tentang satu banjir besar, sangat mirip dengan yang digambarkan dalam Bible yang berlaku di kawasan itu ribuan tahun dahulu. Namun, masih tidak diketahui sama ada ini adalah kisah rekaan atau catatan sejarah. Apa yang membuatkan senarai raja-raja Sumeria begitu pelik? Ialah hakikat bahawa beberapa raja yang disebut sebelum banjir besar ini dikatakan telah memerintah selama ribuan tahun pada satu-satu masa yang sepatutnya sudah tentu mustahil. 8 daripada raja yang disebut telah memerintah selama 341,200 tahun secara keseluruhan yang menyebabkan sesetengah orang mencadangkan bahawa senarai ini sama ada rekaan atau menceritakan mitologi dari era tersebut. Raja Enmuluana disenaraikan sebagai memerintah selama 43,200 tahun dan Raja Kaliuga disenaraikan sebagai pemerintah selama 432,000 tahun. Ini telah menambah lagi teori mitologi tersebut kerana nombor 432 sering digunakan dalam mistik sepanjang sejarah. Ia juga penting kepada orang Viking, Maya dan orang Yunani purba. Tetapi, ada juga yang mempunyai penjelasan yang lebih logik. Sesetengah ahli sejarah percaya bahawa nombor-nombor ini dikodkan dalam satu formula yang menggunakan sistem matematik Sumeria berasaskan 60. Apabila ini digunakan pada senarai tersebut, tempoh pemerintahan raja-raja sebelum banjir ini menjadi jauh lebih munasabah. Tetapi apabila ia digunakan pada raja-raja selepas banjir, sistem itu gagal. Menurut senarai itu, selepas air banjir surut,
pemerintahan Raja Sumeria turun dari langit dan sebuah bandar baru bernama Kish muncul. Beberapa raja yang disebut selepas tempoh ini ialah Nanggish-Nungishlishma yang memerintah selama 670 tahun dan Zukakib yang menjadi raja selama 900 tahun. Beberapa ahli sejarah telah membandingkan tempoh pemerintahan yang panjang ini dengan raja-raja dalam Alkitab yang juga dikatakan hidup selama ratusan tahun. Ada juga yang mencadangkan bahawa senarai ini ada kaitan dengan raja-raja tersebut, tetapi perkara itu belum dibuktikan. Secara keseluruhan, raja-raja selepas banjir memerintah selama 24,510 tahun, 3 bulan dan 3.5 hari. Kemudian, pemerintahan raja berpindah ke Uruk dan beberapa kawasan lain di Iraq moden. Apabila senarai itu beralih kepada tarikh yang semakin lewat, tempoh pemerintahan setiap raja menjadi lebih singkat, kecuali beberapa lagi yang disenaraikan memerintah selama berabad-abad. Untuk sekian lama, dipercayai bahawa orang Sumeria mencipta tamadun manusia yang pertama sekali. Namun, hasil ujian DNA yang dilakukan ke atas sampel yang dihantar oleh seorang lelaki bernama Albert Perry, beliau diberitahu bahawa DNA-nya boleh dikesan kembali kepada seorang nenek moyang yang hidup kira-kira 338,000 tahun yang lalu. Yang dianggap mustahil dan masih dianggap mustahil oleh ramai orang. Oleh itu, ramai orang tetap bertegas bahawa raja-raja dalam senarai ini benar-benar mungkin telah hidup selama ribuan tahun, tetapi buat masa ini, perkara ini dianggap dengan penuh berhati-hati sehingga maklumat lanjut dapat didedahkan. Nombor 2. Hutan hujan Amazon adalah salah satu tempat paling misteri di planet kita. Ahli sains, ahli arkeologi dan penjelajah telah melawat hutan ini selama beberapa dekad dan walaupun banyak penemuan luar biasa telah dibuat, sebanyak 80% daripada Amazon masih belum diterokai. Oleh itu, tidak menghairankan jika terdapat beberapa penemuan yang tidak dapat dijelaskan telah ditemui di dalam hutan sepanjang tahun. Salah satunya melibatkan 450 geoglif pelik yang telah ditemui dalam suku abad yang lalu. Geoglif ialah reka bentuk berskala besar corak atau bentuk seperti haiwan atau manusia yang dicipta di atas tanah dengan menggunakan batu, kerikil atau dengan menggali ke dalam tanah. Reka bentuk ini telah ditemui di kawasan-kawasan di seluruh dunia dan kebanyakannya masih belum dapat dijelaskan. Geoglif yang telah ditemui mungkin tidak akan pernah dijumpai, tetapi penebangan pokok dan tumbuhan lain di kawasan tersebut telah mendedahkan banyak permukaan tanah. Sebahagiannya mengandungi imej-imej pelik ini. Kini telah dicadangkan bahawa orang-orang yang tinggal di hutan ribuan tahun dahulu sebenarnya menguruskan tanah dengan sangat baik sebelum mereka berpecah dan alam semula jadi mengambil alih. Malah, telah dicadangkan bahawa mereka lebih mahir menguruskan tanah berbanding kita pada zaman moden ini. Geoglif telah ditemui di kawasan seluas 5,000 batu persegi. Jadi, sangat berkemungkinan bahawa ini dibuat oleh suku-suku yang berbeza untuk tujuan yang berbeza. Kebanyakannya telah digali ke dalam tanah dan berukuran sekitar 12 ela lebar dan 13 kaki dalam. Kebanyakannya dibuat dalam bentuk bulatan, bujur atau segi empat sama, manakala yang lain pula lebih asas. Ia pertama kali ditemui apabila penternak lembu di kawasan itu mula membersihkan tanah supaya haiwan mereka boleh meragut. Dan mereka kebingungan tentang maksud bentuk-bentuk ini sama seperti para saintis hari ini. Walaupun beberapa ditemui oleh orang di darat, lebih banyak lagi yang ditemui melalui imej satelit. Pandangan udara ini memberikan para penyelidik gambaran yang jauh lebih baik tentang bentuk-bentuk tersebut. Tetapi, tiada siapa yang dapat mengetahui apa tujuan geoglif-geoglif ini pada masa ia dicipta. Selain itu, masih menjadi misteri bagaimana orang zaman dahulu mampu membuat bentuk-bentuk sebesar itu dengan ketepatan sedemikian. Ada yang mencadangkan bahawa bentuk-bentuk itu tidak dicipta berhampiran kampung kerana hampir tiada artifak manusia ditemui di sekitarnya. Ada yang mencadangkan bahawa ia menunjukkan kawasan di mana perhimpunan awam diadakan pada zaman dahulu atau ia merupakan tapak aktiviti keagamaan seperti ritual, tetapi ini masih spekulasi kerana tiada apa-apa yang ditemui di tapak-tapak ini untuk mengesahkan teori tersebut. Satu lagi faktor yang membuat para pakar kebingungan ialah hakikat bahawa orang-orang purba ini entah bagaimana tahu
cara untuk menebang pokok dan tumbuh-tumbuhan bagi mencipta geoglif tanpa memberi kesan negatif kepada persekitaran sekeliling. Mereka menggunakan teknik yang memastikan kesihatan hutan terpelihara, tidak seperti penebangan hutan yang berlaku di Amazon pada hari ini. Pertimbangkan hakikat bahawa 450 geoglif ini telah ditemui dan hutan langsung tidak terjejas, maka jelaslah bahawa suku-suku purba ini telah mengetahui cara untuk mencipta bentuk-bentuk ini tanpa menyebabkan kerosakan jangka panjang kepada persekitaran mereka. Nombor 1. Sebuah tapak arkeologi di Malta telah membuat para penyelidik kebingungan kerana mereka tidak dapat mengetahui siapa yang mencipta tapak ini atau untuk apa ia digunakan oleh orang yang tinggal di kawasan itu ribuan tahun dahulu. Tapak yang dimaksudkan dipanggil Hypogeum halsaflete dan ia terletak berhampiran Grand Harbour Valletta di Malta. Sejarah penemuannya sangat luar biasa kerana tiada siapa yang tahu ia wujud sehinggalah ia ditemui secara kebetulan sepenuhnya. Pada tahun 1902, seorang tukang batu telah ditugaskan untuk membina rumah di kawasan itu dan dia sedang dalam proses meletakkan asas bangunan-bangunan tersebut. Semasa dia sedang menggali tanah, dia secara tidak sengaja telah memecahkan bumbung Hypogeum halsaflete. Tetapi, dia langsung tidak tahu bahawa dia baru sahaja membuat satu penemuan sejarah yang penting. Apabila tapak itu disiasat, didapati bahawa sebahagian besar tingkat atas bangunan tersebut telah musnah akibat kerja-kerja pembinaan yang telah pun bermula. Tetapi, tidak semuanya hilang kerana tidak lama kemudian, didapati bahawa tingkat bawah masih kekal utuh. Kerja-kerja penggalian segera dimulakan dan pada tahun 1903, tapak itu menjadi milik orang awam. Dan selama 8 tahun berikutnya, ahli arkeologi mendedahkan sebanyak mungkin kompleks itu dan didapati bahawa ia dibina dengan 3 tingkat yang berbeza. Ahli sejarah tidak tahu bagaimana untuk mentafsir struktur kompleks itu kerana ia kelihatan seperti sejenis labirin yang membawa ke bilik-bilik yang berbeza. Mereka juga menemui koridor dan ceruk kecil di dalam kompleks itu, tetapi mereka tidak pasti untuk apa bilik-bilik ini digunakan. Seluruh labirin itu telah diukir dengan teliti daripada batu kapur dan sebahagian daripada kerja yang dilakukan didapati berkualiti tinggi. Sebahagian daripada kerja batu itu sangat kemas dan tepat dan kita tidak tahu bagaimana ini boleh dilakukan dengan alat primitif ribuan tahun dahulu. Semasa kerja-kerja penggalian diteruskan, beberapa lubang bulat ditemui di kawasan terbuka yang berbeza dan terdapat spekulasi bahawa kawasan-kawasan ini digunakan semasa upacara penyembahan. Tetapi, disebabkan oleh pembinaan pelik Hypogeum halsaflete, sesetengah orang mempunyai teori lain tentang apa tujuan sebenarnya. Sesetengah ahli sejarah percaya bahawa kaedah pembinaan khusus ini dipilih untuk meningkatkan sifat akustik kompleks tersebut kerana bilik-bilik itu kelihatan diselaraskan dengan baik kepada spektrum frekuensi tertentu. Jika ini benar, Hypogeum halsaflete mungkin merupakan salah satu struktur tertua yang pernah dibina dengan tujuan untuk meningkatkan bunyi alat muzik. Walaupun struktur itu sendiri penuh misteri, beberapa artifak yang ditemui di sana juga agak pelik. Antara artifak tersebut ialah sebuah patung kecil yang diberi nama Wanita Sedang Tidur. Ia dipercayai mewakili ibu alam atau menurut pendapat sesetengah sarjana, ia adalah gambaran tentang pengakhiran hidup. Tapak ini yang bertarikh antara 4000 hingga 2500 sebelum Masihi memerlukan lebih banyak kajian dan penggalian mungkin akan berterusan untuk tempoh yang lama lagi. Diharapkan penyelidikan akan mendedahkan lebih banyak tentang kaum misteri ini dan cara mereka menjalani kehidupan pada masa itu. Terima kasih banyak kerana menonton. Jika anda suka video ini, pastikan anda tekan butang suka. Juga, jangan lupa untuk melanggan dan klik loceng pemberitahuan supaya anda sentiasa mendapat maklumat terkini tentang semua muat naik kami yang akan datang. Nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan jumpa anda semua di video seterusnya.